Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Bab yang pertama dalam kitab ini menyebutkan bab berkaitan dengan wanita dalam isu taharah. Sahabat-sahabat, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bab taharah ini adalah memang merupakan bab pertama sekali yang diajarkan dalam mana-mana kitab-kitab fiqh. Penting sangat untuk kita belajar bab taharah ini, dan bab taharah ini merupakan sebahagian daripada ilmu fardu ain. Macam yang saya pernah sebutkan pada siri yang pertama sebelum ini, ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang wajib belajar. Bila sebut wajib, kalau tak belajar maknanya berdosa. Ilmu fardu ain merangkumi 3 ilmu yang pernah saya sebutkan. Sekali lagi saya ulang, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ada orang dia tak nak belajar ilmu fardu ain ni, dia tak boleh ikut minat. Saya tak minat lah nak belajar bab fiqh ni, saya suka bab tasawuf dah. Tak boleh, sebab ia adalah ilmu fardu ain, dia bukan ikut minat ni. Ada orang dia tak minat belajar bab fiqh, dia minat belajar bab tasawuf. Tapi macam mana kalau hanya tahu bab tasawuf tetapi tidak tahu bab fiqh berkaitan dengan wudu, solat, puasa, zakat, munakahat dan sebagainya? Pun begitu sama juga, tidak memadai hanya saja mengetahui ilmu fiqh, belajar bab fiqh semata-mata, tapi tak tahu pula, tak belajar bab tasawuf. Takut-takut beramal, banyak beramal, rupa-rupanya ada penyakit hati yang rupa-rupanya muflis di akhirat. Banyak amal tetapi akhirnya muflis disebabkan apa? Ada penyakit-penyakit hati sebab tidak belajar bab tasawuf. Dan belajar bab fiqh dan bab tasawuf tidak mencukupi kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempelajari bab tauhid. Jadi semua itu di bawah ilmu fardu ain. Cuma kelas bersama dengan saya di sini adalah berkaitan dengan fiqh wanita. Dan kita akan perincikan mengikut kitab yang saya dah kongsikan, tunjukkan sebelum ini. Okey, baik. Jom sama-sama kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesucian, taharah, sebahagian daripada iman. Pengertian taharah ini maksudnya bersuci. Taharah itu sendiri maksudnya bersuci. Dalam Islam, taharah itu berlaku dan ditujukan kepada bukan sekadar golongan wanita, juga golongan lelaki. Kesucian yang kami maksudkan di sini adalah kesucian dalam pengertian yang sangat luas, meliputi kesucian zahir dan juga batin. Apa itu kesucian zahir? Kesucian zahir, kesucian yang kita nampak lah, iaitu di luaran anggota badan, pakaian, tempat solat, perlu disucikan daripada najis dan kotoran. Sama ada kotoran itu keluar daripada hubul di bahagian hadapan ataupun dubur di bahagian belakang. Itu kita kata bersuci di dalam bahagian zahir. Dan cara bersuci di bahagian zahir ini boleh dilakukan dengan apa? Antaranya berwuduk bagi hadas kecil, manakala mandi wajib bagi hadas besar. Dan sekiranya tak boleh nak mandi wajib, tak boleh nak berwuduk asbab kerana ketiadaan air, maka dengan cara bertayamum atau dengan menghilangkan benda-benda najis tersebut yang kita panggil sebagai istinja. Itu adalah antara cara-cara untuk menyucikan dari sudut zahir. Sedangkan kesucian batin ini juga perlu diperhalusi. Kesucian dalaman. Bermaksud batin kita, dalaman kita, hati kita ini juga harus bersih daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Menjauhkan diri daripada akhlak yang tercela dan menjauhkan daripada segala bentuk syirik dan penyelewengan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah saya sebutkan pada sini sebelum ini, bentuk menyucikan diri ni, bentuk menyucikan diri bagi kita ni ada 3, subhanallah. Ada berapa? Okey, baik, sebentar ya.
Bentuk-bentuk bersuci yang dituntut syarak ini sebelum nak melakukan ibadah. Sekali lagi saya ulang. Bentuk-bentuk bersuci yang dituntut oleh syarak sebelum nak melakukan ibadah, dia ada 3. Yang pertama, bersuci daripada najis. Yang kedua, bersuci daripada hadas. Yang ketiga, menyucikan batin, tazkiyatun nafsi. Bersuci daripada najis adalah kotoran hissi, kotoran yang kita boleh nampak di panca indera manusia. Kita nampak adanya tahi, kencing, nanah, darah, kita kena bersihkan sebelum nak melakukan ibadah. Bersuci daripada hadas, apa makna hadas? Hadas itu adalah kotoran maknawi, kotoran yang tak boleh nampak di panca indera mata. Iaitulah dia, hadas itu terbahagi pula kepada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, kalau kita nak hilangkan diri daripada dalam keadaan sedang berhadas kecil, dengan cara berwuduk. Manakala kalau kita sedang berada dalam keadaan hadas besar, nak hilangkan hadas besar tersebut dengan cara mandi wajib. Apakah antara hadas-hadas kecil? Segala perkara yang membatalkan wuduk, itu semua hadas kecil. Apa yang membatalkan wuduk? Kentut, buang air kecil, buang air besar. Segala perkara yang membatalkan wuduk, itu semua hadas kecil. Mudah. Segala perkara, kalau bagi hadas besar pula bagaimana? Hadas besar adalah apabila seseorang itu keluar darah haid, nifas, wiladah, janabah. Janabah tahu? Melakukan persetubuhan. Ya, itulah antara keadaan seseorang itu berada dalam keadaan hadas besar. Jadi, sekali lagi saya ulang, bentuk bersuci yang dituntut oleh syarak sebelum nak melakukan ibadah. Dia perlu dengan 3, bersuci dari najis, bersuci daripada hadas, dan yang ketiga ini pun jangan diketepikan, bersuci dalam tazkiyatun nafsi. Batin kita. Dengan cara apa? Dengan banyakkan berzikir, beristighfar, mentaqarrubkan, mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam sangat mengajak umatnya untuk sentiasa bersuci, sentiasa bersih, zahir dan batin. Okey, kita pergi muka surat sebelah, kita tengok lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat suka, cinta, sayang kepada orang-orang yang tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Dan orang-orang yang mutatahhirin, orang-orang yang menyucikan dirinya. Soalan saya, apa beza at-tawwabin dan al-mutatahhirin? Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ianya dalam satu ayat, lagi-lagi apabila ianya sebelah menyebelah, maka pasti ada beza. Iaitu tawwabin dan mutatahhirin, dua-dua bentuk penyucian, betul tak? Dua-dua bentuk penyucian. Tetapi yang membezakan adalah tawwabin ini penyucian dalaman. Kena bertaubat dengan dosa-dosa yang kita pernah lakukan dengan beristighfar, ya, berzikir, solat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Manakala mutatahhirin adalah kebersihan luaran. Jadi kalau kamu buat dua ni, Allah cinta dengan kamu, Allah kasih dengan kamu, Allah suka dengan kamu. Dan tawwabin dan mutatahhirin ini adalah jamak. Jamak ni maksudnya dia bukan taubat sekali saja, bukan menyucikan diri sekali saja. Kerap kali, sering kali, banyak kali. Banyak kali kamu berwuduk, banyak kali kamu menyucikan diri kamu dengan mandi wajib. Jangan kata lelah, penat, bosan. Nah, itu semua tanda-tanda untuk mengundang kecintaan Allah kepada kita. Bukankah dalam hidup kita ini kita sangat-sangat memerlukan rahmat Allah? Sebab apa? Nak masuk syurga, kata Nabi SAW, bukan asbab amalan, nak masuk syurga asbab rahmat Allah. Dengan rahmat Allah yang boleh membawa kamu masuk ke dalam syurga. Jadi jangan kita pandang remeh
Dua-dua sangat perlukan. Macam mana solat tu nak diterima? Kalau dalam hati ni ada riak. Macam mana sedekah tu nak diterima? Kalau dalam hati ni ada takabur, riak. Nakkan pujian manusia, bukan nakkan kerana Allah. Jadi, nampak tak kepentingan kedua-dua ini untuk sama-sama kita terus menjaga dalam kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, lihat dalam surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun. Wa rabbaka fakabbir, lalu berikan peringatan. Wa thiyabaka fatahhir, dan Tuhanmu agungkanlah. Warrujza fahjur, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa hendaklah engkau taubat." Ini adalah satu seruan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan kepada kita. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang seterusnya, Nabi sebutkan at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Kalau kita ini menjadi seorang manusia, hamba Allah yang tidak menitik beratkan, tidak menjaga kebersihan, hilang separuh keimanan. Jadi tolong jangan pandang remeh dan enteng bab kebersihan. Dan saya nak sangat-sangat tekankan bab ini, kita orang Islam lagilah kena jaga kebersihan. Kena mewajahkan sesuatu dengan menunjukkan kepada orang lain bahawasanya Islam ini agama yang sangat menitik beratkan tentang kebersihan. Kita tak nak propaganda mengatakan Islam ini kata jumuklah, syadidlah, Islam ni kotorlah, kunolah, ketinggalan zaman lah, ya, selebet lah, terus lapuh lah, apalah. Sebab apa kadang-kadang orang Islam sendiri yang mewajahkan Islam itu tidak menitik beratkan soal kebersihan. Sedangkan tengok ni hadis Nabi, ayat Al-Quran terlalu banyak menekankan bab taharah. Jadi sebab itu pakaian kita, jaga penampilan kita, sekeliling kita, rumah kita, ya, sebelum kita nak melakukan ibadah, itu semua bentuk-bentuk kebersihan yang kalau kita jaga melengkapkan separuh daripada keimanan. Dan kalau tiada kebersihan tersebut, hilang half of the iman. Bayangkan bulan ni, separuh iman tu hilang kalau tidak menjaga kebersihan. Jadi, jom sama-sama. Ya, subhanallah, betapa pentingnya kebersihan dalam agama Islam. Jangan kita tunjukkan, ya, agama Islam ini sebenarnya tidak menjaga kebersihan. Saya kena tekankan bab ni, saya bagi contoh lah, ya. Kadang-kadang kita ni dengan, yalah, memang itu tuntutan agama kita ini perlu menutup aurat dengan sempurna, pakaian labuh dan sebagainya. Tapi bukan syarat, walaupun antara syarat untuk aurat adalah tidak memakai wangi-wangi tidak memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan. Dalam arti kata bukan bermakna kita kena pilih untuk menjadi busuk. Faham maksud saya? Saya kena sebut benda. Sebab kadang-kadang disebabkan kita kena pakai terlabuh, jadi tak tukar-tukar tudung. Kena pakai handsock, tak bertukar handsock ni sampai hitam keliling handsock tu contoh. Ini antara benda-benda yang kadang-kadang kita secara tak langsung mewajahkan Islam itu bagaimana. Sedangkan Islam sangat menitik beratkan kebersihan. Setuju ke ibu-ibu, sahabat-sahabat? Jadi, kita kena bangun imej Islam yang sebenar-benarnya. Bayangkan dalam semua kitab-kitab fiqh, bab pertama sekali bab Tuhan. Bab Tuhan. Macam mana solat tu diterima? Di hadis Nabi seterusnya. Nabi sebut apa? La yaqbalu solat bighairi tuhur. Tidak diterima solat tanpa bersuci. Hebat macam mana pun solat kamu, khusyuk lah macam mana pun solat kamu, kalau kamu tak belajar, tak pas bab taharah, tak diterima. Jadi penting tak bab fardu ain ni? Kadang-kadang orang memandang remeh kelas fardu ain. Kelas-kelas lain penuh. Tapi alhamdulillah hari ini penuh. Ya? Subhanallah. Tahniah dia ucapkan. Okey.
berkaitan dengan bab fardu ain. Okay, baik. Oleh kerana itu, sebelum solat ditegakkan, maka sempurnakanlah wuduk dalam rangka untuk mensucikan diri dari pelbagai kotoran, hadas dan najis yang menempel pada bahagian badan, pakaian dan tempat yang digunakan untuk solat. Pada suatu ketika, Jibril alaihissalam datang menghadap Rasulullah SAW sambil mengajukan sebuah pertanyaan tentang Islam. Ini merupakan, tolong catat nota tambahan, ini adalah hadis Jibril. Kalau baca ini adalah hadis Jibril. Hadis Jibril ini adalah hadis yang sangat-sangat penting. Sebab ia dari situlah datangnya rukun Islam dan rukun iman. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ringkas saja, sebenarnya hadis Jibril sangat-sangat panjang. Berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Tapi yang had ni hanya saja berkaitan dengan Islam sahaja. Tapi ini adalah sebahagian daripada hadis Jibril. Ya, Rasulullah SAW menjawab setelah ditanyakan oleh Jibril berkaitan dengan tentang Islam, maka Rasulullah kata apa? Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, iaitu dengan mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Wa an tuqimus salah wa an tuqimus salah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tuhajju wa ta'tamir wa tahujjah wa ta'tamir, dan membayar dan melaksanakan haji dan umrah, wa taghtasila minal janabah, mandi janabah, wa an tutimmal wudu, menyempurnakan wudu, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim, bila aku telah melakukan semua yang kamu sebutkan itu, apakah aku sudah menjadi muslim? Jawab Rasulullah, na'am. Rasulullah kata, ya. Dan Jibril kata apa? Sadaqta, kamu benar ya Rasulullah. Jibril dia tanya, Jibril juga yang membenarkan. Subhanallah. Sebab Jibril ini adalah malaikat. Okey? Baik, kemudian memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kesucian yang sempurna itu sebagai salah satu syarat daripada beberapa syarat sah salat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslim yutimmu at-tuhura alladhi kataba Allah 'azza wa jalla 'alaihi, thumma yusalli haula'i as-salawati al-khamsa ila kunna kaffarati lima bainahum." Tidak seorang pun di antara orang muslim yang bersuci lalu disempurnakan bersuci itu sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kemudian dia melakukan solat wajib yang 5 waktu. Setelah dia bersuci, dia solat, melainkan dia melakukan solat wajib 5 waktu itu. Ini yang mana perbuatan bersuci itu menjadi penebus kafarah dosa yang terjadi di antaranya. Jadi setiap kali kita bersuci demi bersuci, setiap kali itu jugalah tanda Allah nak menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi dah tak ada dah istilah malas dia nak ambil wuduk. Alah renyahnya, alah lecehnya. Ya, nak buka itu, nak buka ini, nak pakai makeup remover dan sebagainya. Tak apalah. Nanti makeup remover habis, apa dah habis beli baru. Tu je, jangan kita rasa begitu. Jangan kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki. Sentiasa ada je rezeki nak beli makeup remover yang baru. Saya nak bagi mudah katanya gitu lah ya. Kadang-kadang tu sayang nak guna dan sebagainya. Kenapa sayang sangat benda-benda dunia? Sementara semua. Jangan sedangkan itu semua untuk saham kehidupan yang bukan sementara, kehidupan yang abadi. Iaitu di hari akhirat kelak. Okay? Jadi subhanallah, ini realiti. Sebab nak tak nak kita wanita ni sukakan kecantikan, fitrahnya, betul tak? Bila kita sukakan kecantikan, ya kita ni bukan sekadar ada skincare semata-mata, makeup semua ada kan. Untuk kita ni terus presentable lah, rasa menjaga penampilan diri dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sayang nak buang makeup, sayang nak buang skincare lah, macam-macam kan. Benda-benda tu yang menyebabkan dia tidak mahu ambil wuduk, nantilah balik, lengahkan solat, nantilah itu, nantilah ini. Jadi subhanallah, bukankah itu bentuk-bentuk seolah-olah berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan renew je lah balik.
Sebab itulah tuan-puan, tapi makeup tebal masalahnya contoh. Sebab itulah tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam mengajarkan hidup wasatiyah, sederhana. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau seseorang itu sangat menitik beratkan tentang ibadah, pasti dia akan hidup dengan cara, dengan lifestyle, dengan gaya yang sederhana. Dari pelbagai sudut. Contoh, bukan sekadar dari sudut penampilan pakaian semata-mata, dari sudut apa ni, gelang keliling ni kan subhanallah. Kadang-kadang ni sampai ke siku. Bila dah sampai siku, dia cara tu nak ambil uduk tu, boleh lalu tak tu? Boleh Ustazah, boleh. Dia akan bolehkan juga tu kan, subhanallah. Tapi payah lah kadang-kadang kita tak tahu dah lalu. Kadang-kadang ni dia tebal macam ni sekarang ni. Kan, dia katuk pula tu. Jadi macam mana tu, bila ambil uduk tanggal dulu ke macam mana tu? Tanggal dulu lah ya kan. Lepas tu bagi bodyguard kan. Yalah sebab nak pakai macam-macam tu kan ada bodyguard tu. Tidak bahaya tu. Jadi maksud saya ni, poin saya bukanlah nak kata tu, terpulanglah nak beli berapa kilogram. Kilogram dia. Banyak sangat tu ya. Tak kisahlah berapa gram sekalipun emas yang nak dibeli. Kan? Tapi pertama jangan lupa kalau dah cukup haul dan nisab bayar zakat. Bayar zakat dia satu bab lah ya. Tapi nak katanya, jangan sampai kita ni memberatkan untuk melakukan ibadah. Sebab itu pakaian kita ni kalau kita nak semak adakah benar-benar dah tutup aurat dengan sempurna, pakaian kita itu boleh dibawa solat. Kalau kita keluar musafir, pakaian tu boleh tak kita pakai pakaian ni boleh tak solat? Itu maknanya benar-benar kita dah tutup aurat dengan sempurna. Jadi subhanallah, bagi orang-orang yang menitik beratkan tentang ibadah, dia akan memilih gaya hidup yang bersederhana dalam berbagai aspek. Jadi dari sudut kita balikkan tadi, kalau nak bermakeup pun tidaklah berlebih-lebihan. Yang kita sebut dalam Al-Quran kata apa? Tabarruj. Okay? Sekadarnya supaya tidak terlalu pucat, tidaklah macam orang tengok macam sakit kamu ni. Kan? Kalau kita bubuh sikit lipstick ni supaya tidak terlalu pucat, kalau kita bubuh kepekatkan sikit celak ataupun kening ni, mungkin disebabkan supaya tidak nampak macam botak aja dahi tu, tak ada kening ke macam mana. Tu daripada orang nak borak kita dengan selesa, dia jadi lain pula. Jadi kita ni subhanallah, sederhana lah ya, sederhana. Jadi bila makeup kita tidak terlalu tebal, foundation kita tidak terlalu tebal, ni kan saya sebut ni, biarlah sensitif pun sensitif lah hakikatnya kan. Sebab Allah berikan saya peluang dan ruang untuk berkongsi dan menyampaikan. Kalau Allah tanya saya esok, mudah-mudahan saya dah berlepas diri dah ya. Okay? Jadi subhanallah, bila kita bubuh sikit lah kan, kita kata sekadarnya, jadi kita tak adalah rasa sayang nak tanggal tu. Sebab nanti baru tempat balik, sebab kita tak bubuh banyak. Subhanallah. Okay? Ini sampai ke praktikal ni ajar, yang bagi faham. Sedetail-detail itu. Hakikatnya, baik subhanallah. Baik, Kemudian kita buka muka surat seterusnya, muka surat 18. Dalam sabdanya yang lain, baginda menganjurkan kepada umatnya untuk sentiasa menyempurnakan wuduknya, sebab wuduk yang sempurna di samping dapat menebus dosa-dosa, kelak di hari akhirat akan mendatangkan cahaya bersinar di keningnya sebagai tanda orang Islam yang gemar berwuduk. Seiring dengan hadis Nabi SAW, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, kharajat khataya min jasadihi hatta takhruja min tahta azfari." Hadis riwayat Muslim, sesiapa yang berwuduk lalu disempurnakan wuduknya, maka keluar segala dosa-dosanya dari tubuhnya sehingga dari bawah kukunya. Jadi dengan wuduk ni boleh menjadi asbab digugurkan dosa. Tapi sebagian ulama menyatakan dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa besar ini nak dihapuskan melalui taubatan nasuha. Kena taubat nasuha. Okay, saya nak masukkan juga lah sikit sebab kita sebut taubat ni pun bentuk bersuci ni, menyucikan batin di dalam. Taubatan nasuha ni, kita nak taubatan nasuha ni dengan cara nak hapuskan, gugurkan dosa-dosa yang besar dengan cara melalui taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Soalan saya, adakah syarat taubatan nasuha itu dengan kita menunaikan solat sunat taubat?
Siapa jawab ya, angkat tangan. Siapa jawab tidak, angkat tangan. Lagi 50% ni jawapan kamu apa? Ya? Semua di atas dia tu. Jawapannya. Baik. Jawapannya, taubatan nasuha ni dia tak syarat solat sunat taubat. Elemen taubatan nasuha ni dia perlu ada pertama, menyesali. Rasa menyesal dengan dosa yang dilakukan. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Aku baru tahu ya Allah punya itu dosa-dosa ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Menyesal sungguh. Kena ada elemen sesal. Menyesal dengan dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, stop. Berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Itu elemen kedua, ciri-ciri taubatan nasuha. Kalau tak ada elemen kedua ni, stop, berhenti, kan? Kalaulah kita kata syarat taubatan nasuha solat sunat taubat, tapi tak ada elemen stop pun. Tak apalah, nanti boleh solat sunat taubat. Nampak tak sahabat-sahabat? Tak berhenti. Buat lagi, kemudian tak apalah, nanti boleh solat sunat taubat. Sebab apa? Dia fikir taubatan nasuha itu dengan menunaikan solat sunat taubat. Tapi tidak, taubatan nasuha adalah dengan pertama menyesal, kedua stop, berhenti, dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukan. Ini 3 ciri, elemen utama apabila kita nak melakukan taubatan nasuha. Kemudian bila mana ditop up, diiringkan dengan solat sunat taubat adalah lebih baik. Tetapi tidak syarat utamanya taubatan nasuha itu adalah dengan menunaikan solat sunat taubat. Yang penting perlu dengan 3 ciri-ciri yang utama tadi. Okey, itu kita masuk kat situ sedikit. Okey, jadi subhanallah, ambil wuduk ini bila mana diambil wuduk dengan sempurna boleh menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kadang-kadang kita ini ambil wuduk mungkin tak sebenar-benar cara ambil wuduk seperti mana yang kita harapkan untuk ikut seperti sunnah bagi Nabi SAW. Okay? Ambil wuduk ni kalau basuh sekali saja sah tak wuduk kita? Are you sure? Anda pasti? Lock jawapan anda? Saja je tes. Sah. Tapi sunatnya dengan basuhan 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, apa hukumnya? Makruh. Lebih 3 kali ni makruh. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang hukum makruh ni, kalau buat, dia tidaklah mendapat dosa. Tetapi perkara itu dibenci oleh Allah. Tetapi kalau kita tinggalkan perkara makruh, kita dapat pahala. Betul tak? Jadi subhanallah, sebab itu bila mana kita belajar bab fiqh ni, jangan kita pandang remeh dan enteng juga perkara-perkara yang makruh ni. Oh tak apalah, makruh je. Apa buat je, makruh je. Tak, sebab makruh ni, macam mana kita kata kita nakkan rahmat Allah? Sebab masuk syurga ni kan Rasulullah kata dengan rahmat Allah. Macam mana kita nakkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, sedangkan kita seumur, macam kata lalu, kita seumur buat benda-benda yang makruh, benda-benda yang dibenci Allah. Nampak tak sahabat-sahabat? Jadi sebagai seorang mukallaf yang sentiasa kita berazam, ia nak memperbaiki diri, memperbaiki amalan, ya kan, kalau boleh hari ini lebih baik daripada hari yang semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini dan sebagainya. Jadi tinggalkan, berusaha. Kalau kita dah buat yang wajib dan kemudian kita juga sentiasa melakukan yang sunat, tinggalkan juga lah benda-benda yang makruh ini. Tak usah lagi kita pandang macam diamalkan. Sebab kadang-kadang ada masyarakat yang tak apa, makruh je, tak apa. So, bukan dari sudut hukum yang betul lah. Kalau buat tak dapat dosa. Tapi kalau kita faham lebih dalam itu perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian sabda baginda Nabi SAW yang lain bermaksud kamu semua akan mempunyai tanda di keningnya kelak pada hari kiamat kerana menyempurnakan wuduknya. Sebab itu istimewanya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain ada riwayat Nabi kata apa? Lebihkan basuhan pada wajah, pada lengan dan juga kaki. Sebab bahagian-bahagian itu dia akan bercahaya daripada masyarakat.
Lebihkan basuhan wajah, bukan lebihkan kekerapan tau. Lebihkan area. Okay? Dan subhanallah, sebenarnya sunnah Nabi SAW menyapu kepala. Dia menyapu Dia bukan, dia wamsahu biru'usikum. Dia bukan membasuh kepala. Bezakan kalimah menyapu dan membasuh. Kalau membasuh tu kamu letak kepala atas paip tu, bawa paip tu. Kan? Itu membasuh. Menyapu ni ambil sapu. Sunnah Rasulullah sebenarnya sapu itu sampai ke belakang sekali. Dari ke depan balik. Itu sunnah yang sebenarnya. Orang lelaki tak ada masalah untuk amalkan. Sebab apa? Mereka tidak pakai tudung. Mereka kalau basah pun cepat kering. Sebab apa? Mereka tak pakai tudung. Cuma kita orang perempuan ni kalau basahkan suhu tu, nak kering tu lambat lagi kan. Jadi bila lambat, kita pula sejenis ni kena tutup aurat kan pakai tudung. Takut kalau basah semua ni dia kepam, bau yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Jadi memadai kita hanya menyapu sebahagian. Sikit sekadar menyapu. Okey? Tapi fahamkan kalimah wamsahu biru'usikum, menyapu, dia bukan membasuh. Baik. Jadi lebihkan bahagian-bahagian wuduk tersebut, itu semua akan menjadikan wajah kita, tangan kita, kaki kita bercahaya di padang mahsyar kelak. Ya, kita akan mati sebagaimana kebiasaan kita hidup di atas muka bumi ini. Kama ta'ish tamut. Kamu akan mati sebagaimana kebiasaan kamu buat dekat dunia ni. Kalau kamu seumur sejenis yang sering kali baca Al-Quran, sangat mungkin kamu mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kalau kamu sering berzikir, sangat mungkin kamu mati dalam keadaan sedang berzikir. Kalau kamu sering mencari pergi majlis ilmu, sangat mungkin kamu mati dalam keadaan on the way nak pergi majlis ilmu. Kalau kamu sejenis yang seumur pergi clubbing, sangat mungkin kamu mati di clubbing. Dan seumpamanya, relate pada keadaan situasi masing-masing. Dalam masa yang sama, kita juga akan dibangkitkan semula. Ni dah mati kan? Kan kemudian setelah mati kita akan dibangkitkan semula dan kita akan dibangkitkan semula seperti mana keadaan kita dimatikan. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan syahid, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan syahid. Kalau kamu mati dalam keadaan sedang berihram, kamu akan mati dalam keadaan memakai ihram. Sambil, ni hadis Nabi tau. Nabi sebut sambil, sebab ada sahabat yang meninggal, jatuh daripada unta, meninggal. Ketika itu sedang mengerjakan haji. Haji ke umrah. Tapi dalam keadaan berihram. Kemudian Rasulullah kata, jangan ditutup kepalanya, biarkan kepala terbuka dalam keadaan ihram. So, dalam sana Rasulullah kata apa? Dia akan menafaskan labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita ini akan dibangkitkan semula seperti mana kita mati. Jadi boleh bayang tak nanti bila mana? Bayangkan kita nak kata jutaan, Allah Ta'ala alam lah. Nak kata jutaan manusia macam sejak zaman Nabi Adam AS, betul tak? Sampailah hari kiamat kelak. Itu pun yang kita kenal, yang kita imani, yang disebutkan dalam Al-Quran. Para Nabi dan Rasul yang wajib kita imani adalah 25 orang Nabi dan Rasul. Pun begitu dalam hadis Nabi menyebutkan ada 124,000 sebenarnya orang Nabi dan Rasul yang kita pun tak tahu. Umat setiap para Nabi dan Rasul yang kita tak tahu ni bagaimana. Jadi bayangkan jumlah tu akan berkumpul di padang mahsyar kelak. Tak usah tengok jauh-jauh lagi lah. Kita tengok hari Arafah saja kita boleh tengok macam mana. Betapa kecilnya semutnya manusia-manusia ni. Sebab apa? Terlalu banyak. Kan? Itu perhimpunan kecil mahsyar. Ini padang mahsyar kelak. Jadi boleh bayang tak? Cuba bayangkan kalau kita ni dibangkitkan dalam keadaan yang na'udzubillah sebaliknya. Jadi sekurang-kurangnya dengan keadaan kita tak tahu ni kita mati dalam keadaan bagaimana, pengakhiran kita bagaimana, walaupun dalam keadaan kita sentiasa mengharapkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, sebut amin. Sebaik-baik keadaan, mati dalam keadaan yang Allah pandang redha. Amin. Mati dalam keadaan yang tidak menyusahkan sesiapa. Amin. Mati dalam keadaan yang dipermudahkan urusan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Amin. Dalam keadaan berharap tu memang ada, tapi hakikatnya tak tahu kan pengakhiran bagaimana. Jadi sekurang-kurangnya bila mana kamu mengambil wuduk dengan sempurna, sekurang-kurangnya anggota wuduk kamu akan bercahaya di padang mahsyar. Sekurang-kurangnya kita dah boleh tahu ya bila mana kita dibangkitkan semula itu dengan wuduk kita yang sempurna itu akan menjadi anggota badan kita bila dibangkitkan dalam keadaan
bercahaya. Okay. Subhanallah, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Mahukah kamu aku tunjukkan beberapa amalan yang dapat menghapus dosa-dosa oleh Allah dan sekaligus meninggikan darjat? Jawab para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, sudah tentu wahai Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khutaa ila al-masajid wa intizaru as-salat ba'da as-salat fadhalikum ar-ribat. Iaitu yang pertama, menyempurnakan wudu ketika malas. Rasulullah sendiri sebut ni, nak wudu ambil wudu ketika malas. Sebab memang hakikat ni manusia ni memang, kita ini memang semua ada penyakit M. Penyakit apa tu? Penyakit malas. Kan malasnya nak ambil wudu, malasnya nak tu, malasnya nak ini, semua malas. Dalam terbongkar kata-kata ni. Jadi subhanallah, Rasulullah boleh je kata menyempurnakan wudu. Tapi Rasulullah kata yang diberatkan pahala lebih ni ketika malas tu, tapi kamu lawan malas tu, ambil wudu. Subhanallah. Itulah yang diberikan ganjaran dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyakkan langkah ke masjid. Ya. Tapi saya, Ustazah Rodah sebut memperbanyakkan langkah ke surau atau fiqh. To be specific kan. Jadi nak katanya memperbanyakkan langkah ke masjid. Yang ketiga, menunggu waktu solat selepas solat. Sentiasalah kamu menjaga ketiga-tiga perkara itu. Itu semua akan membawa kepada digugurkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, perlu diketahui bahawa berwudu itu adalah dengan menggunakan air yang suci lagi menyucikan apabila tidak menjumpai air untuk berwudu. Atau ada air tetapi sangat terbatas untuk kepentingan minum sahaja, maka Islam telah memberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan supaya bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci, debu sebagai pengganti air untuk bersuci. Dalam hal ini Allah menerangkan dalam Al-Quran, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Maka seandainya kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Sekali lagi, perintah wudu atau tayamum itu adalah kepada lelaki dan para perempuan. InsyaAllah, jika diqadarkan dan rezekikan, nanti kita buat praktikal tayamum. Ya, yang mungkin yang ada di hadapan saya ni pernah buat sekali tapi zaman sekolah dulu. Dah tak ingat dah contoh. Ataupun sebenarnya saya seumur hidup tak pernah lagi. Sebab saya hidup pada zaman teknologi canggih serba-serbi ada. TNB pun tak ada masalah. TNB ada, Syabas ada. Dia bukan macam zaman Rasulullah ni. Ada tak TNB? Ada Syabas dah? Tak ada kan? Jadi subhanallah. Sekarang ni Masya Allah, tabarakallah. Lagi-lagi puncak alam pun semakin membangun. Betul tak? Cuma Maybank je tak ada macam tu kan. Ni luahan hati. InsyaAllah ada. Ada yang kerja Maybank tu. Ke ada yang kerja mana-mana jabatan. Ya, kalau nak pergi Maybank tu mana pergi UiTM? UiTM puncak alam. Janganlah buat macam saya ni ketinggalan dia. Dah. Maybank ke ATM tu? Bank sekali? Oh. Jap. Siapa yang baru tahu juga kat tangan? Nak cari geng. Cari okey ramai juga lah handphone tahu jadi sebab saya pun pergi juga sana dekat pergi ATM Puncak Alam tu. Sebab suruh pergi library dia. Nak study ke nak apa, sebab saya masih sambung belajar master sekarang ni kan. Jadi selalu pergi kan, subhanallah. Okey, subhanallah. Tapi belah mana nak tu kan? Tak apalah, nanti saya carilah ya. Kita bincang bab Maybank pula. Kejap. Dia memang berancawangan bukan hanya mesin saja. Hafiz saja.
Oh, okey 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 okey. Oh, ialah yang dia tak ada pegawai ke apa, tak ada lah kan? Oh. Hmm. Hmm. Kan? Betul lah. Tu kena saya pergi mana? Pergi dah. Saya bukan business TTDI. TTDI. Okay. Baik, sebab saya lebih kepada ke arah biasanya banyak pergi ke belah-belah Shah Alam lah. Kuliah pun banyak sekitar lebih Shah Alam tu banyak, jadi biasanya pergi Shah Alam. Oh, okay. Kita sambung ya. Cakap pasal Maybank. Okay, baik. Muka surat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada masa lagi ke? Pukul 10. Dah habislah masa. Okay, 15 minit lagi. Tadi kita start senang suku kan? Okay, 15 minit lagi ya. Baik, tuan-puan. Kedua, kencing bayi lelaki dan bayi perempuan. Baik. Kencing ni najis ke tak najis? Najis. Tetapi ada kencing yang tak najis. Wah, kencing apa tu? Kena kencing ke? Kau kencing aku, kan? Tu tipu, kena tipu. Bukan tu. Okay? Baik. Termasuk benda najis adalah kotoran manusia seperti kencing dan tahi manusia dan sebagainya. Seseorang yang hendak melaksanakan solat terlebih dahulu wajib membersihkan, bersuci anggota tubuh, pakaian dan tempat solat dari benda-benda najis. Kecuali najis-najis yang dimaafkan. Antaranya debu jalanan, lalat yang menempel atau hinggap pada pakaian yang baru saja hinggap pada kotoran manusia. Baik, memang ada beberapa najis-najis yang dimaafkan. Okay? Antaranya apa saja haiwan kalau dia mati dia akan jadi bangkai tak? Bangkai. Antara jenis najis adalah bangkai. Fahim tu? Fahim nak? Cuma ada najis yang dimaafkan adalah contohnya semut. Semut kalau masuk dalam air dimaafkan sebab kuantitinya sangat kecil. Tapi semut tu bila mati bangkai tak? Kita panggil bangkai tak? Kita panggil bangkai. Ikan yang mati kita panggil bangkai. Apa saja binatang yang mati kita panggil sebagai bangkai, dan semua binatang adalah yang menjadi bangkai adalah najis kecuali binatang sembelihan. Okay? Kalau binatang itu walaupun binatang sembelihan antaranya lembu, kerbau, kambing, unta, tetapi kalau dia mati ditabrak mobil, ngerti enggak apa itu? Ya iya. Kalau mati terlanggar kereta, walaupun itu adalah binatang yang halal dimakan sembelihan, tapi kalau dilanggar kereta, boleh makan tak? Tak boleh makan. Sebab apa tak boleh makan? Sebab dia tidak disembelih. Habis tu nak buat apa tu? Kita contohlah kita balik kampung ni, balik pantai timur tu jauh sana. Kan? Memang ada road yang memang ada hati-hati, perlahankan kerana anda, lembu, kerbau, lalu lalang dan sebagainya. Contoh ya. Tapi jaranglah saya tengok signboard kerbau tu kan. Lembu biasanya kan. Jadi terlanggar, gelap malam, mati pula. Kan? Jadi kita nak buat apa tu? Termenung ke? Mula-mula memang termenung lah sebab panik kan. Jadi apa yang boleh kita buat dengan binatang tu? Pertama, dagingnya boleh bagi makanan kepada haiwan-haiwan ternakan dan sebagainya. Ya, kemudian kulit dia boleh dijadikan apa? Boleh digunakan untuk buat alas karpet. Tetapi dengan syarat apa? Kena sucikan terlebih dahulu. Okey, kena sucikan terlebih dahulu. Kena samak ke kena sertu? Apa beza samak dan sertu? Kalau najis anjing dan babi, samak ke sertu? Dah bunyi macam tu faham ke? Yang selalu orang sebut kena samak dah. Yang sebetulnya untuk membersihkan, cara penyucian najis anjing dan babi ini adalah disebut istilahnya sertu. Sertu tu dengan apa? Berapa kali basuhan?
Berapa kali basuhan? 7 kali basuhan air, 1 basuhan dengan tanah. Itu namanya kaedah sertu. Kalau yang sama ni macam mana pula? Sama ni adalah membersihkan, ya. Contoh macam tadi lah, kulit haiwan, kulit harimau ke, kan kita nak gunakan kulit tu untuk buat handbag ke, untuk buat apa-apalah ya. Tapi sebelum nak bagi buat tu kena bersihkan dulu, kena sucikan dulu. Itulah kita panggil sama. Dengan apa? Dengan benda-benda yang menghakis, macam cuka ke, ataupun alkohol, ataupun sabun yang kuat, supaya hilang darah dia, najis dia, untuk menjadikan kulit tersebut suci. Itulah kaedah kita panggil sebagai sama. Sertu ini adalah bagi pembersihan anjing, pembersihan najis anjing dan bab 1. Okay? Bab 1 apa? Okay, dia tak boleh sebut banyak-banyak perkataan tu. Sebab orang Melayu, orang Melayu, binatang tu, nama binatang tu sebahagian daripada kata-kata mencarut. Tak tahu kenapa. Betul tak? Sedangkan itu nama binatang, nama binatang. Kadang-kadang nak bagi lembut sikit sebut khinzir lah Ustazah. Apa Ustazah sebut babi padahal memang namanya babi. Saya nak sebut apa nama awak ke sebenarnya? Jadi subhanallah. Jadi bila saya sebut babi bukan tanda saya mencarut. Betul? Jadi kadang-kadang tu, lagi-lagi kalau saya ceramah dekat sekolah-sekolah lah. Ceramah dekat Madu ni di kalangan pelajar-pelajar sekolah kan. Ustazah sebut babi dia tu kan. Geram dia tengok kecil besar, nanti besar dia tengok dia kan. So kadang-kadang nak bagi lapik tu kan. Kita kata bab 1 lah. Kan kita kata khinzir dan sebagainya. Ni saya share sikit lah ya, cerita ya. Baik, subhanallah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Islam mengajarkan panduan untuk membersihkan kencing bayi lelaki dan perempuan yang belum makan makanan tambahan selain air susu ibunya sahaja. Apabila pakaian itu terkena kencing bayi lelaki atau perempuan, yang mana bayi tersebut belum memakan apapun makanan tambahan selain air susu ibunya sahaja, bagaimanakah cara untuk menyucikan dan membersihkannya? Baik, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, najis ni terbagi kepada 3. Yang pertama najis mughalazah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassithah. Ustazah ulang laju sangat. Dia kata. Ya, saya tahu. Tapi bukankah kita tengah kesuntukan masa? Lepas tu saya ulang laju-laju. Baik, sekali lagi najis mughalazah, najis berat. Najis mughalazah ni najis berat, iaitu apa dia? Apa saja yang berkait dengan anjing dan babi dan sekutu-sekutunya, konco-konconya, keturunan-keturunan. Maksudnya macam mana tu? Bukan sekadar anjing dan babi semata-mata. Kalaulah anjing tu berkahwin dengan kucing, dia jadi apa tu? Hancing. Contohlah ya kan. Jadi itu juga sebahagian daripada najis mughalazah. Najis-najis itu sebahagian dari najis mughalazah. So, anjing dan babi dan keturunan-keturunan. Kalau babi kahwin dengan, tak tahulah tak payahlah kita reka-reka. Okay, jadi nak katanya itu nak bagi faham ya, subhanallah. Baik, kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, najis sederhana. Okay, sebelum saya bagi tahu makna najis sederhana ini, saya pergi kepada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, iaitu apa dia? Air kencing bayi kanak-kanak lelaki yang umurnya kurang daripada 2 tahun, yang dengan syarat yang hanya minum susu ibunya saja. Itulah najis yang ringan, najis mukhaffafah. Dan ketiga-tiga ni dia ada cara macam mana nak membersihkan najis. Jadi kita dah tahu dah najis mughalazah tu apa, dan kita dah tahu dah najis mukhaffafah tu apa. Jadi selain daripada itu, semuanya termasuk di bawah najis mutawassithah. Selain daripada najis mughalazah dan najis mukhaffafah, semuanya termasuk di bawah najis mutawassithah. Ya, darah, nanah, kencing, selain daripada umur bayi, semua kencing lah. Kencing saya ke kencing kamu, kencing semualah ya. Ya, termasuk di bawah mutawassithah. Dan semua itu ada cara bagaimana untuk menyucikannya, yang akan kita belajar. Tapi yang kita nak bincangkan dalam kitab ini, bab ni sekarang ni tengah pergi kepada penyucian kencing kanak-kanak lelaki dan perempuan. Okey, sikit lagi ya.
Okay, sikit lagi. Penyucian kencing bayi perempuan adalah dengan cara dicuci sehingga hilang rasa, warna dan bau. Sebab apa? Sebab bayi perempuan dia bukan najis mukhaffafah. Yang hanya najis mukhaffafah adalah apa dia? Air kencing kanak-kanak lelaki yang kurang umurnya 2 tahun dan hanya meminum susu ibunya. Jadi kanak-kanak perempuan walaupun dia kurang umur 2 tahun, walaupun dia minum susu ibu, dia still termasuk di bawah najis mutawassithah, najis yang sederhana. Yang mana najis sederhana perlu disucikan dengan cara 3 kaedah. Ya, dengan cara siram, buangkan ain najis. Ain najis tu maksud ain kita boleh nampak. Kan kita nampak tu ada warna kuning atau kalau ada tahi kan. So buangkan dulu ain najis tersebut. Kemudian kita lalukan air. Kalau zaman sekarang ni tambah dengan kita ada macam-macam dah teknologi sekarang. Ada sabun pun macam-macam sabun. Sabun daya, sabun apa lagi? Sabun apa yang paling wangi kalau kat baju? Rosy kan. Dan saya saja tanya ni sebab saya suka tukar-tukar. Jadi ikutlah ada yang boleh share kan. Saya suka tukar-tukar. Oh ni okey wangi. Ni boleh pakai lama sikit. Ini tak wangi tak jadi repeat macam tu kan. Jadi subhanallah Okey, jadi macam tu sabun sekarang ni. Jadi sehinggalah kaedah ni pastikan syaratnya untuk menghilangkan najis mutawassithah, hilang bau, warna dan rasa. Sekali lagi saya ulang, hilang bau, warna dan rasa. Cuba sebut sama-sama. 1, 2, 3. Bau, warna dan rasa. Ini memang elemen penting. Jangan bagi ada bau, jangan bagi ada warna dah, dan jangan bagi ada rasa. Rasa ni bukan rasa jangan rasa kat lidah pula. Maknanya tekstur tu kita sentuh tu. Rasa ni boleh jadi menyentuh, ada tak something dan sebagainya. Okey. Jadi itu cara kaedah menghilangkan najis mutawassithah. Jadi kencing bayi perempuan termasuk di bawah najis mutawassithah. Jadi dalam melakukan penyucian tersebut boleh menggunakan alat pembersih seperti sabun, pewangi dan sebagainya. Syaratnya hendaklah kesan warna bau dan rasanya sudah hilang. Sedangkan penyucian kencing bayi lelaki adalah memadai dengan dipercikkan air sahaja. Dibasahi atau disiram sahaja. Tak perlu sampai ke satu tahap elemen kena hilang bau, warna dan rasanya. Sebab itulah itu dipanggil bawah najis mukhaffafah, najis ringan. Memadai dengan hanya percikan. Dengan syarat dia hanya meminum susu ibunya dan ulama menetapkan syaratnya umur kurang daripada umur 2 tahun. Rasulullah SAW bersabda muka surat sebelah, muka surat 20. Yundahul baulul ghulam wa yughsalul baulul jariyah. Kencing bayi lelaki itu cukup dipercikkan dengan air sahaja. Sedangkan bayi perempuan harus untuk disuci. Dan Nabi sebutkan lain, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Kencing bayi perempuan harus dicuci, kencing bayi lelaki cukup diperciki. Diperciki dia. Sebab kitab itu dia. Kemudian diriwayatkan bahawa pada suatu hari Ummu Qais binti Muhsin radhiyallahu anha membawa bayi lelaki yang belum memakan apa-apa kecuali air susu ibunya sahaja. Kemudian bayi tersebut kencing sehingga membasahi baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda meminta air. Rasulullah minta air dan Rasulullah buat apa? Rasulullah hanya memercikkannya sahaja ke atas baju yang terkena kencing bayi lelaki tersebut dan Rasulullah tidak pun mencucinya. Dan ini hadis ini disebutkan subhanallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna memercikkan dengan air pada pakaian yang terkena kencing bayi lelaki? Dalam hadis disebutkan kalimahnya disebutkan sebagai fanadhahu. Maksudnya memercikkannya. Jadi kita tengok yang bawah tu surat 20 tu, makna memercikkan dengan air pada pakaian terkena kencing bayi lelaki, menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan ahli tahqiq, makna an-nadah dalam hadis tersebut ialah memercikkan dengan air yang agak banyak sehingga tidak sampai mengalir dan tidak menitis. Tak perlu sampai ada elemen mengalir tu. Percikan tu tak perlu sampai dia mengalir. Perkecikan tu tak perlu sampai dia dan tidaklah menitis-nitis. Itulah pendapat yang sahih dan terpilih yang dipegangi oleh majoriti ulama.
Menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini Qadhi Husain dan Al-Baghawi, makna an-nadhah dalam hadis tersebut ialah sesuatu yang terkena kencing disirami dengan air sehingga basah, sekadar kalau kain itu diperah tetapi tidak menitik airnya. Kalaulah sampai perah tu dia sampai tidak menitik air, maksudnya apa? Terlalu ringan lah, hanya sekadar percikkan sahaja. Jadi dengan merangkumkan pelbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahawa makna an-nadhah adalah memercikkan air ke tempat yang terkena kencing sehingga merata ke bahagian yang kena najis tersebut. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian kita pergi kepada muka surat 21. Okey, saya akan habis sampailah part kencing bayi saja ya. Okey, kita akan sambung bab menyusu ni nanti. Baik. Makna belum memakan makanan. Apakah yang dimaksudkan dengan belum memakan makanan bagi bayi lelaki dan perempuan? Okey, ni kena faham ni. Maknanya yang hanya minum susu ibu ni dan tak makan apa-apa lagi makanan. Bagaimana pula dengan kalau macam tahnik tu? Tahnik kan bayi tu dah makan apa? Kurma. Jadi bagaimana? Jom sama-sama kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan belum memakan makanan bagi bayi lelaki dan perempuan? Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan sesungguhnya memercikkan air pada kencing bayi sudah memadai selagi bayi tersebut semata-mata menyusu air susu ibunya sahaja. Apabila bayi tersebut sudah makan makanan yang mengenyangkan atau makanan disebutkan sebagai makanan tambahan, maka dah wajib dah mencucinya tanpa berbeza pendapat. Kalaulah bayi tu umur kurang 2 tahun, tapi kalau dah disuap, secara logik ni belum lah, tapi kalau memang ada yang dah disuap dengan makanan tambahan, dah bukan termasuk dalam kategori najis kencing itu sebagai najis mukhaffafah. Baik. Bagi bayi yang sejak kelahirannya disuapkan kurma, ni bukan halangan untuk memercikkan kencingnya. Sebab apa? Yang demikian itu tidak dianggap sebagai memakan makanan tambahan selain air susu ibunya. Sebab perbuatan menyuapkan buah kurma pada bayi sejak kelahirannya itu adalah memang mengikuti sunnah Nabi. Dan memang itu adalah sunnahnya dengan kita bertahnik. Okey? Jadi sekarang bagaimana? Sekiranya ada bayi yang makan ubat serbuk, misalnya dan sebagainya, atau meminum madu, apakah yang demikian termasuk memakan makanan tambahan selain daripada air susu ibu? Baik. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli telah mengatakan dalam kitabnya Minhaj At-Talibin, memercikkan air itu tidak dihalang disebabkan si bayi memakan ubat serbuk dan sebagainya. Okey, begitu juga disebabkan jika bayi itu memakan atau menelan sesudu madu sebagai ubat, maka kata Imam Jalaluddin yang demikian itu belum lagi dipandang sebagai memakan makanan yang menyebabkan tidak boleh termasuk dalam kaedah menyucikan najis itu untuk memercikkan air pada kencing bayi selagi makanan itu belum dipandang sebagai makanan tambahan bagi si bayi. Fahim tu? Jelas? Jelas. Okey. Dan kita kena faham macam mana pula dengan tahi bayi kanak-kanak lelaki yang umurnya kurang daripada 2 tahun. Tu najis apa? Mukhaffafah ke mutawassithah? Yes, mutawassithah. Sebab yang disebutkan sebagai najis mukhaffafah ini adalah air kencing. Jelas ya? Jadi jangan kita kata, tak apa, berak dia ni boleh pecik je. Kan? Jangan, berak dia pun masyam juga tu kan. Sebab kita yang ibu ni macam-macam makan petai lah, makan tempoyak lah. Jadi dia kesan bau tu, dia bersangkut tu kan. Baik, subhanallah. Yang ketiga, okey, secara rasionalnya, dalam kitab ini menyatakan, apakah alasan keringanan bagi bayi lelaki ni? Kenapa bayi lelaki ni macam special pula berbanding dengan bayi perempuan ni? Subhanallah. Jom sama-sama kita tengok. Adanya keringanan untuk memercikkan air, iaitu membasahi pada kencing bayi lelaki adalah berdasarkan kepada alasan-alasan berikut. Pertama, kencing bayi lelaki itu lebih halus daripada kencing bayi perempuan. Sehingga kencing bayi lelaki ini dia tidak banyak menempel. Dia tidak banyak melekat di tempatnya kencing seperti kencing bayi perempuan. Itu pertama. Kedua, kencing bayi perempuan ni dia lebih berbau sebenarnya. Nak dibandingkan dengan bau kencing bayi lelaki. Tapi balik ni kalau ada anak lelaki nak bau pula.
Kan? Bukan tugas kita untuk baunya tu. Tapi secara saintifik kajiannya begitu. Kemudian yang ketiga, bayi lelaki apabila kencing, maka kencingnya itu berserakan ke mana-mana, iaitu tidak berkumpul. Sebab apa? Sebab kemaluan berbeza di antara lelaki dan perempuan. Sedangkan kencing bayi perempuan ini dia akan mengumpul. Kita boleh faham sendiri kan kenapa mengumpul dan kenapa lelaki tidak berkumpul. Okey? Dan yang terakhir, ya, buku surat 22 kita bagi ya, berbagai pendapat tentang kencing bayi ini. Para ulama telah mengemukakan pendapatnya mengenai kencing bayi dengan pendapat yang berbeza, iaitu yang pertama. Pendapat pertama mengemukakan bahawa kencing bayi lelaki itu cukup dipercikkan sahaja dan untuk kencing bayi perempuan tidak cukup untuk dipercikkan, tetapi perlu dicuci seperti najis-najis yang lain. Demikianlah pendapat-pendapat yang masyhur dan terpilih. Ulama mengemukakan pendapat ini ialah antaranya disebutkan nama-nama tersebut, boleh baca sendiri. Kedua, pendapat kedua tidak membezakan antara kencing bayi lelaki dan perempuan. Kedua-dua kencing bayi itu, lelaki dan perempuan itu harus dipercikkan dengan air. Ketiga, pendapat ketiga mengemukakan bahawa kencing bayi lelaki dan kencing bayi perempuan wajib dicuci. Pendapat ini telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Ini ada khilaf, ya, perbezaan pandangan. Dari ketiga-tiga pendapat tersebut, maka pendapat yang pertama banyak dipegang oleh umat Islam. Kerana apa? Sesuai dengan makna hadis yang telah dikemukakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi. Sebaliknya, pendapat yang kedua dan ketiga sangat bertentangan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada jalan untuk tidak membezakan hukum pada kencing kedua-dua jenis bayi tersebut kerana hadis-hadis yang dibawakan itu jelas membezakannya. Dan pertentangan atau khilaf itu hanya terletak pada cara membersihkan najis tersebut, bukan pada kenajisan pada najis tersebut. Okey, wallahu ta'ala alam. Okey, baik. Bila kita sebut bab kencing ni kan, subhanallah. Bagaimana dengan kalaulah ada pakaian yang terkena najis, kemudian kita masuk mesin, basuh dengan pakaian-pakaian yang lain. Jadi bagaimana? Pakaian tu dah terkena najis. Sama ada si rumah tu dia mempunyai bayi yang terkencing dalam seluar ataupun pakaian. Pertama. Ataupun ada orang tua yang bedridden, yang sedia pakai pampers, kadang-kadang dia bocor ke pakaian. Ataupun yang ketiga, kita sendiri ni yang sihat walafiat, alhamdulillah, yang kadang-kadang tanpa kita sedari keluarnya bukan sekadar kencing, macam-macam keputihan, air mazi, air wadi, itu semua kena najis. Cuma keputihan dari perbezaan pandangan sedikit bab najis ataupun suci. Cuma saya tidak berhajat untuk terangkan keputihan in details, apakah keputihan yang suci, apakah keputihan yang najis. Tapi secara asasnya begitu. Jadi bagaimana? Bila kita basuh baju, tanpa membersihkan terlebih dahulu, kita masukkan sekali dengan kaedah kita kata, mesin tu tugasnya basuh. Dia kita kena faham ya, maksud bersih dan suci. Bersih tu dari sudut zahir kita nampak, memang kita harapkan memang bersih. Tapi suci ni, dia belum tentu bersih. Contohlah kita katakan, okey, karpet ni, kalau ikutkan ada macam-macam ni. Debu lah, ada fungi lah, ada apa? Ada apa? Bakteria ke apalah kan. Kalau betul-betul bersih tu, memang kita hilang lah bakteria tu, memang putih lah kan. Tak ada kotoran. Lah, iyalah macam-macam tu orang bijak. Betul tak? Macam-macam stokin, macam-macam lah dari pelbagai tempat. Jadi, dari sudut bersih tu dia satu makna yang beza. Suci, itu suci. Dari sudut suci, suci. Boleh dibawa solat. Selagi tidak ada najis yang kita lihat ain najis tersebut. Boleh faham maksud saya? Bersih satu benda yang berbeza, suci satu benda yang berbeza. Suci ni adalah perkara yang penting bila mana kita nak melakukan ibadah, dia perlu ada elemen suci. Suci daripada hadas, suci daripada najis, suci daripada ni hati ni pun kena suci. Okey? Baik. Subhanallah. Berbalik kepada soalan tadi, nak tahu ke sekarang ke nak tahu nanti?
3 orang aja nak tahu sekarang. Yang lain kata nanti. Tak serentak. Okey Baik, subhanallah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia begini perkara ni, isu ni dia berlaku pada zaman kini. Zaman Rasulullah, dia tak ada isu ni berlaku. Jadi, memang tak ada dalil spesifik untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan bab ini. Sebab ianya berlaku dalam isu contemporary. Ya, bila mana isu-isu contemporary yang berlaku, maka di sini perlu diserahkan kepada fatwa. Majlis-majlis fatwa untuk mengeluarkan fatwa. Sebab apa? Tak ada dalil yang spesifik untuk menyatakan tentang permasalahan ini. Dulu, masa zaman adanya Rasulullah masih hidup, ada di masalah, sahabat terus tanya direct. Ya Rasulullah, bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan ini? Rasulullah jawab terus. Sebab itulah, setelah wafatnya baginda Nabi SAW, ya, maka subhanallah dari situ, sahabat-sahabat pun ada yang berbeza pandangan dalam menentukan hukum. Dari sini kita memahami, bila adanya khilaf ini, ianya adalah satu, kita kena pandang dari sudut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Khilaf ni adalah perkara yang biasa, dan dalam bab hukum hakam fiqh ni, memang sentiasa ada ruang perbahasan. Ruang perbincangan. Sebab apa? Dulu masa zaman Rasulullah, memang terus kata direct lah. Tapi bila mana berlaku zaman berzaman dia akan ada isu yang baru berlaku. Jadi dari situ, sebab itu dah sumber rujukan utama dalam menentukan sesuatu hukum dia. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma' di kalangan ulama. Ulama kata apa? Ulama yang ni berpandangan apa? Ulama ni berpandangan apa? Ulama ni berpandangan apa? Jadi mereka ijtihad. Akhirnya mereka mengeluarkan ijtihad, majoriti lebih cenderung kepada ini. Jadi nampak tak? Itu macam mana kaedah ni. Kemudian yang keempat adalah qiyas, sumber rujukan utama dalam menentukan hukum. Ya, mencari dalil yang ada illah, persamaan yang sama. Dia tak sebiji, dia tak serupa, tapi dia ada kesan dia, natijah dia seakan-akan sama. Begitu. Jadi subhanallah tuan-tuan, bab mesin basuh ni, dia adalah isu contemporary. Isu zaman sekarang, yang zaman kita yang ada mesin basuh. Zaman dulu nak basuh baju pakai apa? Pakai tangan dan sebagainya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau lihat antaranya di portal-portal mufti wilayah Suan dan Selangor dan sebagainya, dia gini. Sekiranya mesin basuh tersebut dia hanya sekali basuhan tanpa air yang mengalir. Sekali je basuhan, masuk sabun, sekali je air, kemudian dia turun. Dia turun tu masuk dia spin, mestilah air tu, takkan air tu banjir-banjir pula kan. So, dia turun sekali saja. Kat situ dia tidak memadai untuk membersihkan najis tersebut. Dia akan jadi, najis itu dia akan merebak kepada keseluruhan pakaian. Tetapi kalau mesin basuh tersebut, dia ada pengulangan basuhan dan airnya mengalir. Mula-mula basuh pertama, masuk air, masuk sabun, kemudian dia akan turun balik air tersebut, mengalir, dan dia akan renew air yang baru. Jadi bukan renew air yang sama dia akan tambah air yang baru. Sebab tu kita, mesin basuh kita tu, kita ada buka paip kan. Jadi subhanallah, tapi paip tu bila nak balik kampung jangan lupa tutup. Selitkan juga skill-skill tu kan. Kan? Sebab kadang-kadang pernah berlaku lah bocor dan sebagainya. Okey. Baik. Jadi subhanallah, ada paip, maksudnya ada paip. Nak katanya air mengalir yang baru. Okey, jadi subhanallah, tuan-tuan yang rahmat Allah Taala, kalau dia ada berkali-kali basuhan, 2 ke 3 kali basuhan, maka ianya selamat, suci. Sebab apa? Basuhan pertama tu dah melunturkan najis. Basuhan kedua tu dia dah membersihkan, dan ditambah dengan ketiga dan sebagainya. Mesin basuh yang terkini ni kebanyakannya memang dah 3 kali basuhan. Mesin basuh yang terkini ni kebanyakannya 3 kali basuhan. Tapi tanpa menafikan, walaupun dah terkini zaman kini ni, tapi masih ada yang memakai mesin basuh yang sekali saja basuhan. Ada yang bunyi masih ada. Kan? Yang legend tu. Okay, yang tak ada tutup tu. Bukan tak ada tutup ni dah hilang ke mana. Okay, jadi subhanallah, hakikatnya ada, bukan tak ada. Okay, cuma kena tengoklah. Jadi macam sama juga macam basuh
besen ke, basuh kat sungai ke dan sebagainya lah. So bilikkan dengan masing-masing. Okay. Tapi kalau nak mengambil langkah ikhtiar, bersihkan terlebih dahulu. Kemudian barulah campur. Kita yang perempuan kalau ada keputihan ke, ada apa ke, bersihkan dulu. Macam mana kita nak tahu bersih? Bila tak ada dia tak licin. Bila ada licin tu maknanya something lah tu. So basuh kita punya panties tersebut. Bila dah kesat, maknanya tak ada apa-apa. Kemudian barulah masuk dalam baju kotor. Itu kalau kita lah practicality sebagai orang perempuan. Kalau yang ada anak kecil, pastikan rendam dulu. Ataupun asingkan basuhan. Kalau yang ada menjaga orang tua yang pakai pampers dan sebagainya, jadi kita kena meraihkan masyarakat memang ada pelbagai jenis kan. Maka asingkan bajunya. Jangan dicampur. Kan? Subhanallah. Kalau macam satu kaedah yang saya boleh kongsikan, dia ada sekarang ni mesin yang kecil tau, yang boleh letak dalam bilik air. Ya, basuh sesama tu dulu. Kan? Kemudian barulah kita masuk mesin. Begitulah ya. Jadi saya akhirilah ya. Cukup dulu sekadar itu saja untuk hari ini. Betul kata sahabat kita Umi Azim. Mesin sekarang ni pun boleh setting berapa kali nak bilas. Betul tak? Jadi Masya Allah. Bersyukur kita ni macam-macam yang hidup pada zaman teknologi yang serba-serba canggih. Jadi sebutkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup sekali itu saja pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, kesalahan bicara, hati yang terguris, tindakan saya yang kurang menyenangkan, suara saya yang kurang enak didengar di halwa telinga. Segala yang baik itu semua datang daripada Allah. Kelemahan kekurangan datang daripada diri saya selaku manusia biasa. Pun begitu segalanya dengan izin Allah juga berlaku. Baik dan buruk itu dengan izin Allah juga berlaku. Terima kasih semua, maafkan saya dan doakan saya semoga doa yang baik berbalik kepada sahabat-sahabat semua tanpa dikuranginya walau sedikit pun. InsyaAllah kita jumpa jika tiada aral, Allah qadarkan keberkatan masa dan waktu, Allah berikan kesihatan yang baik, kita jumpa bulan hadapan. Okay, terima kasih semua. Kita istighfar 3 kali, minta ampun dengan Allah kalau ada terkasar kata, tersalah sangka, tersalah adab sepanjang hadir majlis ilmu. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim wa lakum. Kita tutup dengan sekali tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal 'azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bismillah. Boleh, Okey, baik.